Besi, pembuatan besi. Besi ni bukankah teknologi Nabi Allah Daud, ayah Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Jadi bangsa ni bangsa hebat. Bangsa ni berdarah hebat. Darah pejuang yang pernah perang, yang pernah berlawan dengan Fir'aun. Ini bangsa orang Melayu. Sebab itu Yahudi di Palestin tu, soalan Sayyidina Muhammad, dia ada pantang larang dengan bangsa ni. Dia ada pantang larang lah. Dia terlibat lebih kurang. Dia tak boleh hapuskan. Dia tak boleh hapuskan Kesultanan Tanah Melayu tu. Kalau dia hapuskan, dia masalah. Cumanya dia kena bersilat. Macam mana dia nak berpolitik dengan bangsa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia macam ni. Ular ni ular ni pantang dia buluh. Bila kena buluh, langsung jadi lemah. Itulah bangsa Bani Israel dengan orang Melayu. Aku bunuh ni, aku mematikan. Aku pun boleh buat. Nabi Ibrahim kata apa? Tu bukan menghidup dan mematikan. Yang ni kamu tak bunuh, yang ni kamu bunuh. Kalau kamu betul-betul boleh menghidupkan, hak kamu bunuh ni, cuba berhidup balik. Oh, tak boleh dah. Tersekat dah dia. Dia dah kalah dah. Tapi dia tanya lagi, apa lagi yang Tuhan kamu boleh buat? Dia ingat perlambangan senario alam semesta. Dia tengok bulan, bintang, matahari. Tuhan aku boleh menaikkan matahari dari timur dan membenamkan matahari ke barat. Kalau kamu nak mengaku kamu Tuhan, cuba kamu buat terbalik. Matahari naik ke barat, terbenam ke timur. Agak-agak Namrus boleh buat ke tak? Dua kali soalan KO dah Namrus. Terpinga-pinga, kelu 1000 bahasa. Tak boleh nak buat apa. Dia tahu dia salah. Dia tahu dia kalah. Dia tahu Nabi Ibrahim benar. Tetapi inilah yang akan anda rasa bila anda menjadi penentang dan ancaman kepada kefahaman ini. Nasib yang bakal diterima oleh Ibrahim apa? Dibakar. Bukan kata, oh hang benang bagi pingat, hang benang bagi anugerah, hang penang dipuji melambung. No way. Anda lawan dia, anda akan diancam. Anda lawan dia, anda akan dibunuh. Anda lawan dia, anda akan terima apa yang diterima oleh nabi-nabi dan pesuruh. Ada riwayat yang menyebut dalam beberapa buah kitab tafsir, sebelum dibakar, dibuat satu manjanik yang besar, yang mana dalam kitab tafsir menyebut bahawa manjanik itu dibuat daripada seorang pemuda daripada wilayah Aqra yang bernama Haizan. Dikatakan Haizan ialah pencipta pertama kepada manjanik. Manjanik itu macam, dia ada macam satu bekas, kita tarik dia tu macam letak batu hak orang perang kota-kota dulu hak lancak tu. Jadi dia letak Nabi Ibrahim atas tu, dia nak baling kat mana? Baling kat bukit, baling kat gunung. Seolah-olah baling dengan kuat tu nak suruh bila kena bukit gunung bersepai, hancur, pecah tubuh Nabi Ibrahim. Tapi bila dimanjanikkan oleh pengawal-pengawal Namrus, apa jadi? Mati ke tak mati? Tak mati, selamat. Tak cukup dengan tu, dibakar. Bila dibakar, apa zikir Nabi Ibrahim? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Api tidak akan pernah dapat membakar Nabi Ibrahim dengan kuasa Allah. Itu bukan masalah mukjizat, bukan masalah kuasa. Sekarang nasib yang diterima Nabi Ibrahim, clue yang saya nak cerita bila anda lawan mereka. Sebab Nabi Ibrahim seorang kena bunuh. Kalau anda ramai, apa akan jadi pada negara anda? Kalau anda ramai, satu negara lawan dia, satu kumpulan lawan dia, satu organisasi lawan dia, dia akan serang anda. Dia akan hancurkan anda, dia akan musnahkan anda. Sebab peperangan boleh dirancang. Ini adalah salah satu strategi yang mereka buat sejak zaman berzaman. Perang tak pernah sebenarnya ada terjadi secara kebetulan. Perang sememangnya sudah dirancang baik, perang pertama ataupun perang akhir zaman yang akan datang. Sebab bila kita tengok statistik dan analisis, sebenarnya ramai manusia mati bukan disebabkan penyakit. Ramai manusia mati disebabkan peperangan.
Penyakit kanser, penyakit AIDS mungkin boleh mati 100 orang sehari, 200 orang sehari. Tapi untuk jangka masa 10 saat saja sebiji bom atom jatuh, berapa orang perlu mati? 10 saat saja mungkin 10,000 mati. 10 saat saja mungkin beratus-ratus ribu boleh mati. Tapi inilah agenda paling besar, dan sistem ini yang mengikat anda. Kita hanya nampak perang, tetapi mereka melaksanakan perang untuk apa? Bila terjadi peperangan, otomatik di antara negara yang berperang, masing-masing nak mempertahankan negara dan tanah air. Sedangkan kita adalah negara-negara yang mundur. Negara-negara bukan penjana, negara-negara bukan pencipta. Bila kita nak mempertahankan diri kita, perlukan senjata. Bila kita bukan negara pencipta dan pengeluar, kena beli senjata. Sedangkan negara kita mundur, tak membangun. Jadi nak beli senjata, kena hutang duit. Berhutanglah dengan hang. Siapa yang akan bagi? Band of Rothschild. Tetapi hang ingat, hutang pun kalau 1 juta bukan bayar 1 juta. Ada loan, ada bunga, ada interest. Bila lagi besar hutang kita, lagi besar loan. Kita pun buat beli senjata. Menang kalah dalam peperangan soal kedua. Menang ke kalah, perang dah berhenti. Otomatik bila perang, negara hang cantik ke, makmur ke, hancur lebur. Hancur lebur. Tadi berhutang nak beli senjata, hang ni berhutang nak membangunkan negara pula. Nak buat bangunan, nak buat masjid, nak buat infrastruktur, nak buat logistik tu, tempat tu, tempat ni, hutang lagi. Bila hutang lagi, bunga lagi bertambah. Cukup 1 peperangan, 2 peperangan, loan tadi, riba tadi mengekang sampai berjuta-juta keturunan. Sampai hari ini pun mungkin ada negara tak habis lagi bayar hutang sebab loan peperangan. Dia dah kawal awal-awal. Kita cuba lawan, cuba bangkit, loan tak habis lagi tu, takkan nak lawan dah. Interest tak habis bayar lagi. Nak buat apa? Faham ke tak ni? Inilah sebenar yang berlaku, senario sebenar. Okey, kita tengok grup yang kedua. Seorang lagi nak mengaku jadi Tuhan. Ini berlaku zaman Nabi Musa, Fir'aun. Bila sebut Fir'aun, Fir'aun ni banyak. Zaman dinasti Fir'aun pun banyak. Awal dinasti Hulu, dinasti Hilir. Semua ada 39 dinasti Fir'aun. Satu dinasti tu kadang-kadang berpuluh, berbelah Fir'aun. Tapi Fir'aun yang dimaksudkan ialah Ramses II. Sama saja. Akal kita tak mampu nak fikir dalam keadaan Yukabat. Siapa Yukabat? Mak Nabi Musa. Mak Nabi Musa. Fir'aun dah war-war melalui ahli sihir dia, peramal dia, bahawa akan lahir seorang anak lelaki yang akan menggoyah kekuatan kerajaan dia. Lalu dia perintahkan supaya semua hak mengandung melahirkan anak lelaki dibunuh. Semua wanita-wanita Bani Israel itu bimbang, risau, takut anak dia terkena. Termasuk Yukabat, ibu Nabi Musa. Tapi Nabi Musa terselamat, dijaga sampai umur 3 bulan. Tapi takut bahaya yang makin mencengkam, Allah pula suruh letak dalam sebuah peti, hanyutkan ke sungai. Tak boleh nak fikir dah. Kuang-kuang letak tepi masjid tu rasa selamat. Ni lah anak aku tak selamat, nak suruh letak dalam sungai. Bahan buaya ke ikan tu, lagi bahaya patutnya. Patut letak tepi masjid, rumah anak yatim ke, sure selamat. Lagi pening kita nak fikir. Tapi itulah perjalanan Nabi Musa. Mak dia suruh kakak dia tu menyusuri tepi-tepi denai, nak tengok ke mana benda ni berhenti, ke mana benda ni berakhir. Last sekali tak masuk akal lagi, singgah di kolam istana Fir'aun. Allah, tempat tu hak paling takut. Manusia duduk dalam tu paling takut, situ pula dia berhenti. Jadi Allah nak Nabi Musa sendiri membesar dalam istana Fir'aun. Tengok konteks tu Allah. Nak suruh Nabi Musa faham siapa bapa angkat dia, apa peranan dia, apa sifat dia, apa peribadi dia, apa personality dia, dia akan tahu. Lalu kadang-kadang orang di luar kota tu tak boleh buat apa, karuk maruk, dia tak ada pun dalam istana tu. Bila dia berbicara, ni lah tag lari daripada konteks tu. Keluar orang istana, hang cakap tak betul itu, aku duduk dalam istana, aku tahulah hang cakap merapu, hang tak pernah masuk pun. Jadi Nabi Musa dah diberi pendedahan, dia membesar.
Jadi sampai kontak pertama duduk dengan Fir'aun. Berlakulah penghijrahan. Afalam yasiru, yang Allah suruh. Bila dia tersilap, dia tertumbuk salah seorang bangsa Kipti. Bangsa Kipti, bangsa bapa angkat dia Fir'aun, Nabi Musa, Bani Israel. Bila ada seorang lelaki Bani Israel dengan Kipti bergaduh, Nabi Musa nak pergi tolong. Bila nak pergi tolong, nak tolong bangsa dia Bani Israel, dia pergi tumbuk bangsa Kipti, bangsa bapa angkat dia, mati kawan tu. Sebab takut atas nasihat seorang tua, dia melarikan diri ke negeri Madian, negeri Nabi Syuaib. Tengok, Allah dah jauhkan dia daripada Fir'aun, nak tarbiyah. Di negeri Madian hampir 8 ke 10 tahun dia ditugaskan mengembala binatang ternakan Nabi Syuaib. Ini tarbiyah Allah. Bila kita duduk di tempat kita, kita dah dapat pendedahan. Bila pergi negeri orang, dapat lagi budaya, dapat lagi ilmu, dapat lagi pengetahuan. Nak suruh berkembang kita punya intelektual dan pemikiran. Bila sampai masa izhab ila fir'auna innahu tagha, kembalilah, pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Jadi sampai masa kembali semula ke Mesir, kontak ketiga Allah panggil sendiri. Bila dia singgah dengan isteri dia Safura di kaki gunung Bukit Tur Sina, naikkan dia ikut satu cahaya yang dia nampak. Situlah lembah Muqaddas Situa, tempat yang suci. Allah tarbiyah terus di situ, bercakap dengan Allah secara terus dan langsung. Wahai Musa, apakah yang berada di tangan kanan kamu? Ini adalah tongkat aku. Aku gunakan untuk menampung tubuh dan badanku sewaktu berjalan. Rujuk surah Taha. Aku gunakan untuk bedai daun-daun kayu, nak bagi makan haiwan-haiwan gembalaan dan ternakanku, dan berapa kegunaan lain. Kita dah cerita pasal konsep ni dulu. Tentang konsep jawab apa yang ditanya. Allah tanya ringkas, mudah. Apa di tangan kanan kamu? Jawapan Musa patutnya tongkat, cukup. Ni dia pergi cerita apa? Oh, tongkat. Lepas tu aku guna buat ni, aku guna buat ni, aku guna buat ni. Dah jadi kebiasaan. Orang akan cerita lebih daripada apa yang ditanya. Saya dah sebut contoh dulu kan. Ustaz beli jam baru ke? Sepatutnya cukuplah. Baru beli jam baru, berhenti. Oh, ni dia cerita specification jam pula. Oh, jam ni tak ada kat Malaysia. Jam ni hanya ada di Singapura. Harga dia bukan murah, mahal. Kalau menyelam boleh beberapa ratus meter dalam dia. Kalau hentak kat batu tak jadi. Soalan dia baru beli jam baru, dia cerita 45 minit baru habis. Betul lah ada cerita spek jam tu, tapi cukup jawab apa yang ditanya. Tu sifat manusia. Dan yang kedua ialah letakkan tangan kamu dalam poket kamu, bila keluar dia jadi cahaya yang bersinar. Nampak tak? Sebab zaman Fir'aun zaman ahli sihir, maka mukjizat perlu untuk menentang benda tu. Itulah persediaan yang Allah nak bagi, benda yang sama. Sebab tu tak turun lagi Taurat pada Nabi Musa. Turun Taurat Nabi Musa selepas hijrah pembelahan Laut Merah di Bukit Tur Sina juga. Lepas nyemerang nak pergi Palestin tu baru turun Taurat. Agak-agak kalau Allah suruh bacakan ayat Taurat, Fir'aun nak dengar tak? Bismillahirrahmanirrahim. Fir'aun tak mau dengar. Hari ni pun kita pergi baca dekat musuh-musuh Islam, dia tak mau makan. Walaupun dia tahu Quran tu betul. Fir'aun tahu ayat Allah tu betul. Jadi cara nak lawan dia, ahli sihir guna mukjizat yang hampir sipi-sipi dengan dia. Jadi selesai di situ. 3 benda dah kan. Duduk dalam istana Fir'aun, duduk pengalaman dengan Nabi Syuaib, Allah tarbiyah di situ. 1 benda lagi terlekat. Sebab sifat Nabi Musa ni bila dia bercakap gagap. Jadi dia minta siapa dia? Abang dia Nabi Harun membantu dia. Sebab Nabi Harun ni antara kehebatan dia fasih dan petah berkata-kata. Jadi aku takut aku tersilap cakap gagap, takut kalah pula. Jadi minta abang aku Nabi Harun backup. Jadi dia belajar kepetahan dan kefasihan dengan Nabi Harun. Kena belajar juga, jangan main-main. Tapi sebelum dia berhadapan dengan Fir'aun, apa yang berlaku? Pernah kan Fir'aun minta Haman buat satu bangunan yang tinggi. Tujuan apa? Dia nak naik atas bangunan yang tinggi tu, dia ambil panah dengan busur, dia panah ke atas. Tiba-tiba takdir Allah,
panah dia tu sipi terkena seekor burung. Burung tu tak tahu jatuh ke mana, tapi yang jatuh anak panah yang dilumuri darah. Apa klaim dan dakwaan Fir'aun? Aku dah bunuh Tuhan Nabi Musa. Aku dah bunuh Tuhan Nabi Musa. Hebat tak? Aku dah bunuh Tuhan Nabi Musa. Jadi lepas ni kalau dia nak mari berlawan ke, nak mari bersihir ke, nak mari berdebat, dia tak ada tumpangan dah. Allah dia, Tuhan dia, aku dah bunuh. Dia nak menyedapkan hati dia, padahal dia tahu pun bukan. Jadi bila sampai masa yang ditentukan, ahli sihir Firaun lempak tali. Tali tu bertukar jadi ular. Jadi Musa nak guna dah Allah tarbiyah, lempak dia punya apa? Lempak dia punya tongkat jadi ular juga, tapi lebih besar dan makan semua ular tadi. Bila ahli sihir Firaun tengok, dia dah tahu mengikut urutan disiplin ilmu magik dan sihir, sesuatu sihir yang dibuat cuma untuk mengelabui dan hipnotis mata. Dia tak mampu nak beri mudarat dan manfaat. Tiba-tiba ular Nabi Musa boleh makan ular hak tali tadi. Ni bukan lagi sihir, ni sememangnya mukjizat. Sebab tu mereka boleh terus beriman. Kami beriman kepada Tuhan Nabi Musa, sebab dia tahu hak Musa bukan sihir. Jadi apa bahana yang diterima oleh penyihir Firaun? Tahanan tanpa bicara, tak boleh nak buat apa. Masuk ISA lah hang. Selepas kalah, Nabi Musa pun diugut bunuh, dipenjarakan macam-macam, kena terus. Padahal dia memang tewas, dia kalah, tak boleh nak buat apa dah. Tapi itulah ancaman ugutan yang akan anda kena bila anda lawan mereka. Akhirnya sampai masa yang ditentukan, Allah minta Nabi Musa bawa Bani Israel keluar. Tak boleh duduk dah di sini. Kalau tidak hampir duduk bumi Mesir. Jadi keluar. Bila keluar tu Firaun tahu, Firaun kejak dengan tentera dia semata-mata nak bunuh Nabi Musa. Tak puas hati juga. Kalau kata nak keluar, keluarlah. Serabut dah aku duk main dakwah, duk main ceramah kat sini. Hang keluar lega sikit dah. Dendam masih dalam, nak buru Nabi Musa. Akhirnya apa jadi? Terjadi pembenahan Laut Merah dan Firaun tenggelam dalam Laut Merah. Masa itulah dia ucap satu benda berlawanan dengan apa yang dia buat. Sekarang baru aku beriman dan percaya kepada Tuhan Nabi Musa dan Bani Israel. Patut tak perlu keluar, tak perlu cakap lah baru sebelum ni hang dah bunuh Tuhan, hang kan dah panah Tuhan. Pasal apa lagi nak ucap aku beriman dan percaya kepada Tuhan Musa, baru sak-sak hang bunuh Tuhan. Sebab dia tahu hak dia buat tu bukan tipu. Hak ni baru dia betul-betul percaya. Tapi Allah terima tak? Sorry. Perlu diberi satu pemahaman di sini, bahawa manusia-manusia yang Allah gambarkan nak mengaku jadi Tuhan tak akan pernah disentuh oleh sesiapa, walaupun Nabi dan Rasul. Namrus, adakah dia dibunuh di tangan Nabi Ibrahim? Allah tak bagi sentuh Namrus, kecuali makhluk dia hak paling hina, cuma seekor nyamuk saja. Firaun bukan mati disentuh oleh Nabi Musa, cuma makhluk dia yang nama laut. Cuma kesilapan perkiraan dua orang ni ialah mereka nak bunuh Nabi dan Rasul. Ini adalah kesilapan, dan Dajjal dapat kesan isu ni. Dengan membunuh Nabi, bunuh Rasul dan pesuruh Allah, tidak akan pernah mematikan agama. Hang bunuh Nabi Ibrahim, Allah akan ganti dengan Nabi lain. Hang bunuh Nabi Musa, Allah akan ganti dengan Nabi lain. Tetapi Dajjal dia tak buat demikian. Dajjal cuma dia mengambil sikap merosakkan agama. Hak ni lagi berbaloi untuk dia. Hari ni kalau ada orang bunuh saya, akan ada pengganti tak? Pengganti tetap ada. Orang berceramah tetap ada, tak berhenti. Tapi kalau rosakkan agama, memang hak tu lagi berbaloi. Dajjal dia tak bunuh Nabi, dia tak bunuh Rasul. Nak bunuh macam mana? Dia bukan zaman Nabi dah. Satu hal, dia rosakkan agama, itu lebih berbaloi. Agak-agak tiun kepada kafir tak nampak lagi tak? Saya nak habaq ni. Sekarang anda lebih jelas. Jadi eskatologi dah dimulakan oleh Nabi-Nabi dulu lagi, melalui pengalaman teks dan kontekstual. Hak ni yang kita nak sebut. Ni cerita dalam Quran ke kitab Weda ni?
Quran. Lepas tu manakah kita tak pakai Quran? Lepas tu kita baca tentang kepentingan surah Kahfi tadi, sunnah ke mari mana? Hadis Nabi ke mari mana? Hadis Nabi. Cuma itulah kata, sebab ilmu berbeza, pengalaman berbeza, kehidupan berbeza. Kenapa jadi demikian? Kita buka. Boleh lagi sikit? Kau nak berhenti dah? Okey, sikit saya nak buka. Perbezaan yang sebenar kita Allah dah tunjuk pada awal surah Al-Kahfi. Sebab kita hari ini banyak berdebat tentang isu kuantiti, ataupun orang sebut kuantitatif. Kita jarang nak berdebat tentang isu kualiti ataupun kualitatif. Yang kita jadi masalah hari ini banyak bergaduh, banyak khilaf, banyak silap faham sebab kita melibatkan isu kadar. Kita banyak sebut pasal kuantiti. Apa kuantiti? Pasal jumlah. Apa kuantiti? Pasal angka. Apa kuantiti? Pasal nama orang. Apa kuantiti? Pasal nama tempat. Apa kuantiti? Pasal nama binatang. Apa kuantiti? Pada kadar-kadar tertentu. Tetapi yang Allah nak ialah kualiti di sebalik kisah dan penceritaan tu. Itu jarang kita nak ambil. Sebab tu dalam Quran awal-awal lagi Allah dah sebut, ada orang yang beranggapan Ashabul Kahfi ni 3 orang sekali dengan anjing dia. Mari hak lain 5 orang, 6 orang sekali dengan anjing dia. Mari hak lain 7 orang, 8 sekali dengan anjing. Tengok, Allah dah ajak kita bergaduh pasal isu kuantiti. Dan Allah tak terang pun hak mana hak betul. Cuma dia cakap mari orang tu jumlah ni, mari orang tu jumlah ni, mari orang tu jumlah ni. Kita duk bergaduh pasal kadar. Lepas tu pasal nama orang, nama tempat, duk bergaduh juga. Ashabul Kahfi ni mana? Zaman Raja Zalim, Dikyanusun. Tempat dia di mana? Afsusun. Bila Afsusun ni dah dimasuki oleh tentera Islam, dia jadi Torsusun. Akhir sekali Tersusun duduk Sungai Arab, kampung Tersusun. Lepas tu khilaf nama lagi. Contoh saya baca kitab, kita ambil sepakat hak 7 orang, tapi belum tentu lagi. Tamlikha, Muslinia, Mukaslinia, Marnusun, Dabarnusun, Tozayusun, Kafas Tozayusun. Ni hak saya baca dalam kitab ni. Mari orang lain tu salah. Hak ustaz sebut tu tak betul. Hak kitab betul ni hak saya baca. Tamlikha maksamina Duk bergaduh hak nama saja. Allah cerita tak nama-nama daripada Quran? Tak. Penting ke tak? Tak penting. Penting hang beriman dan percaya cerita tu. Bagaimana mereka menjaga akidah. Ni hari ni duk bergaduh pasal nama saja. Kitab aku lagi betul, ulama ni lagi tepat, ulama ni lagi sahih. Duk bergaduh hak tu. Bukan cukup sekadar tu, tempat gua tu pun duk khilaf lagi. Hak betul di mana? Di Jordan. Aku pi Syria pun ada juga. Aku pi di Antokia, sempadan Turki ada juga. 3 lagi. Hak Jordan betul sebab bukti-bukti dia lagu ni. Aku pun bukan tak ada bukti. Aku pun bukan tak ada bukti. Sudah. Ke sudah. Lepas 3-3 pun tak ada, hak lain pula debat betul. Sebab kita berprasangka dan agak-agak saja. Bukti dia sebab apa? Sebab semua pengkuliah, semua penceramah, semua penghujah tidak pernah ada pada zaman dan waktu tu. Saya ada tak pasal cerita Ashabul Kahfi tu? Saya boleh tentukan confirm 7 orang, boleh tentukan ni nama betul dia? Dah. Sebab yang sampai kepada kita tali menari secara pewarisan ilmu, dari mulut ke mulut, dari kitab ke kitab. Tetapi kesahihan dan kebetulan masih belum pasti. Cuma kualiti yang Allah nak supaya beriman dengan kisah ni tentang Ashabul Kahfi. Sebab tu dalam setiap cerita Nabi dan Rasul tak akan pernah ada tempat lahir Nabi. Ada tak? Dan Quran cerita tempat lahir Nabi, berapa hari bulan, tahun berapa, tak penting. Tapi bila kita tahu contoh melalui pengkajian sejarah dan sirah Nabi ni, tu adalah kredit, tu adalah penambah baikan untuk kita. Kita tahu tu. Tak cukup dengan tu pula bergaduh berapa tahun tidur, betul? 300 tahun tambah 9 tahun. Hak betulnya 300 ke 9 tahun. Pasal apa Allah buat ayat lagu ni? 300 tahun tambah 9. Pasal apa tak boleh sebut ke 309 tahun terus?
Pergi buat ayat 300 tambah 9. Nak suruh kita main dengan angka, nak suruh matematik, nak suruh kadar, nak suruh jumlah. Dalam benda ni ada dua ulama berselisih. Satu pemahaman tentang tempoh. Bila sebut tentang tempoh, 300 tahun mewakili tahun Hijri, lebih pendek. 309 tahun mewakili tahun Masihi, lunar dan solar kita panggil. Baik. Satu lagi perbahasan tentang tempoh. Satu lagi ada ulama kata bukan demikian. Contoh dia ambil dengan konsep manusia tidur. Yang dia tidur memang 300 tahun, tapi tambah 9 iaitu waktu berbolak balik tu. Kan dia sebut dalam Al-Quran tu, bila waktu pagi cahaya matahari tu terbit daripada timur masuk dalam satu lubang. Bila kebetulan Ashabul Kahfi tu tidur, kena cahaya matahari tu menghadap dia. Jadi bila matahari nak terbenam, dia akan masuk kok belah barat cahaya tu, Allah akan balik dia. Sebab apa? Nak jaga kualiti kulit. Sebab satu benda kalau tak kena cahaya, dia akan cepat rosak. Macam kita tanam tumbuhan, didedahkan pada matahari, kurung dalam tempurung. Hak mana agak hidup elok? Hak kena matahari. Allah nak bagi juga kena konsep. Inilah sebut 300 tahun tidur, hak 9 tahun tu berbalik. Macam konsep kita tidur. Siapa yang tidur pukul 10 bangun subuh pun kalau tidur lagu ni ya. Tak ada bergerak dah. Angkat tangan. Ustaz, kalau saya tidur lagu ni memang 8 jam pun lagu ni lah. Tak ada kata kok ni. Tak ada, hang bohong lah. Ni konsep 309 tahun. Ni pemahaman ulama. Okey, itu dia. Tapi hak betul macam mana? Cuba kita baca antara mesej-mesej mutasyabihat. Banyak mesej mutasyabihat. Antaranya walillahil masyriqu wal maghrib dalam surah Al-Baqarah. Bagi Allah lah timur dan barat. Allah nak suruh kenal arah mata angin. Tu kah saja Allah sebut Al-Masyriq wal Maghrib. Ni barat, ni timur. Cukup 2 kali, 3 kali orang boleh tahu dah timur barat. Ni beratur. Timur barat tak berhenti. Apa tujuan dia? Mesej mutasyabihat daripada timur dan barat ialah sesungguhnya agama Allah Subhanahu wa taala, iaitu agama Islam, sememangnya untuk seluruh umat manusia. Agama Islam yang Allah bawa melalui Nabi dan Rasul untuk semua umat manusia, tak kira di mana mereka berada, timur, barat, utara, selatan. Dan agama ini mampu dibangkitkan dan ditransformasikan oleh sesiapa pun dan di mana jua tempatnya. Agama ini bukan milik orang Arab. Sampai tak boleh orang lain nak ceramah kecuali orang Arab. Sampai tak ada boleh orang lain nak bangunkan agama ni Arab. Lagu tu kah? Habis agak-agak nak bayar penceramah Arab tiap-tiap malam je macam mana ni? Sebab orang Melayu tak boleh ceramah. Agama ni orang Arab aje. Nampak je. Agama ni untuk seluruh manusia, siapa-siapa pun boleh bangkit dan bangunkan dia di mana tempat sekalipun. Ini mesej mutasyabihat al-masyriq wal maghrib. Begitu juga perbatasan siang dan malam. Al-lail wan nahar, an-nahar wal lail. Banyak kali Allah sebut, takkan sebut 2 kali tak faham lagi siang, tak faham lagi malam. Tapi condition yang sebenar, kalau ikut ilmu geologi dan persempadanan geografi, kita tak akan pernah sama dari sudut siang dan malam. Yang kita boleh ambil pengajaran cuma satu benda. Kita boleh tahu bila bermulanya siang, cuma kita boleh tahu bila bermulanya malam. Tetapi condition mesej mutasyabihat ialah tentang malam dan siang. Apa dia mesej mutasyabihat? Tentang cerah dan gelapnya kefahaman dan pelaksanaan agama ni dalam diri kita. Tentang jatuh bangunnya agama ini. Mesej awal Ashabul Kahfi cukup jelas. Bila agama ni pada awal, pada puncak kegemilangan dan keagungan, sampai masa akan berlaku siang dan malam, dia akan jatuh dan bangun. Dulu dia pernah hebat, dia pernah agung, dia pernah gemilang, dan sekarang sedang jatuh, lena dan tertidur, diguakan. Sampai masa kita umat akhir zaman untuk bangkit dan sedar daripada lena dan membangunkan kembali agama.
selalunya setiap kegemilangan, bila dia rebah, bila dia jatuh, bila dia tersungkur, dia akan mengambil masa separuh untuk lena dan tidur. Contoh, kita ambillah perkiraan 1 Masihi itu sebagai tarikh lahir Nabi Isa sebagai contoh. Nabi Muhammad lahir